bagi pendapat saya, ONSA ni langkah yang baik sebab sekarang banyak scam dan konten berbahaya. Secara online lah, sekurang-kurangnya pengguna lebih dilindungi, terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Sekarang ni scammer makin berleluasa, jadi ONSA ni bagus sebab bantu kawal jenayah cyber dan lindungi orang ramai daripada penipuan atas talian. Okey. Itu lindungi generasi muda. Keyakinan pengguna anak-anak sekarang banyak masa di internet. ONSA penting untuk pastikan kandungan lebih selamat dan pada masa sama buat pengguna rasa lebih yakin guna platform digital. Saya sokong online Steve 8 ni disebabkan ia membantu mewujudkan persekitaran digital yang lebih sihat. Media sosial patut jadi tempat kongsi ilmu, bukan sabar kebencian atau fake news. Okey.